Water coating ni dia upgrade sikit lah daripada water wax. Tapi depend atas kedai juga lah korang. Water coating, water wax ni memang betul. Kalau campur kata 100% memang terbaik. Kalau separuh pun okey lagi. Kalau buat jenis tak campur ataupun tak ada langsung, itu yang kata dia menyebabkan orang kata tak tahu nak cakap apa lah kan. Kalau nak isi air pahit pun boleh juga, bukan korang tahu. Apa pun itu bagi saya tak berapa nak relevan dan juga power lah cakap water wax, water coating ni. Ketahanan dia 3 hingga 7 hari, depend kepada brand lah, kualiti produk tu. Kalau korang rasa tak nak was-was, rasa betul-betul nak protect body, apply je wax ni. Ni kalau korang tanya berapa lama ketahanan dia, kalau yang ni bukannya crystal block, ada satu lagi crystal block 3 bulan, kalau ini 6 bulan ketahanan dia. Tapi pastikanlah janganlah apply terus, clearkan dulu apa betul ke mana yang kasar-kasar, bagi lembut-lembut. Kalau ada daki-daki, sental dulu, barulah apply, barulah ngam. Berapa ringgit? Tak kisahlah harga tu berapa. Kalau kita punya ni, tak masuk akal lah kita bagi. Ada yang jenis, ada yang 200, ada yang 180, ada 130. Depend pada kedai yang korang pergi. Kalau kata jackpot tu, bolehlah dapat RM50. Inilah konten aku untuk minggu ni. Sekejap lagi aku nak balik Pahang pula 6 hari, 7 hari. So apa-apa korang boleh datang walk in je. Di mana dia Aloya Caltex, Jalan Tambun, Ipoh Perak.